Sebelum Nabi pagkecik tadi namo cerita ko nak dipakai. Lah kan ingin nak nadoh cerita dia terus nak bunuh dia terus. Aku nuai lain lah kan dulu. Apa yang keringat lain. Ni sebelum kanai buat ingat. Kalau sesudah kanai ingat itu nak mungkin. Tidak ada hati lah tu. Hati lain. Ni lah kanai mah. Ni sebelum kanai. Dari basuh ko mah. Ingat buat dulu. Dari basuh Nyamar ngui juga. Kan bisa jadi ni ada kau mah. Itu cek lo, boleh untung aku lo. Tapi tidak untung pun ada ketolongan lo dah. Itu cek. Jadi awak ijat dunia aku pakai cat tadi. Aku dia balik perlu jam jo. Kalau kurang jam saya kena tangan. Kalau banyak kau cat tadi. Mati kena tangan. Nak marah kenyang baru. Buat banyak kau mah, tu kenyang baru. Kalau kurang jam marah saya kena tangan. Kalau orang banyak kau paling kenyang. Nyakka banyaknya yang kurang jar pakai dah. Itu tidak murah merang kan. So, mungkin tinggi pengalaman awak. Tadi bisa lo tiru dengan ketik. Nangka bisa ke dipakai. Dulu ya aku awak kecil tadi bagai leran duit. Awak rencana di siko kagak-galak mah. Kiro di siko akan ceramah kiro. Menceramah itu kan kebaikan bagi kamu. Kan begitu. Kalau orang tua mengecek dengar lah. Inok manuan, pikian. Jangan orang tua mengecek bagacek tadi. Nak menyinggung perasaan nak muda-muda orang kesik kayak kau tadi kedua. Manangan elok-elok mana bisa ke dipakai. You ko kecek rangkai ku indah. Baik tu. Jadi kalau you macam tadi. Nampang dan tua nanti. Mungkin you sini mungkin tiba. Nak mungkin indah. Sawat rangkai ko lah melalui dulu. Raja le titiang ko nak patah deh. Nak kaju tijak lah nyora suai. Mayang lunak, mayang kare. Mana lunak, mana kare lah tahu itulah pengalaman yang tua ko tadi. Kini ko semungkin kadang jalan semungkin lapar pariwa. Dulu jalan keteknya kenyang pariwa. Bagi kira tu. Nak rancak-rancak jalan gini, di masa jalan gini tu. Tapi pariwa semungkin banyak jalan, semungkin lapar pariwa ini. Semungkin kadang jalan. Dulu ketek jalan buruknya baru akan yang kanyang. Kamar sawa lewat bisa. Kini lah kadang jalan tak bisa awak kamar dah. Bang kau tak bisa. Penghidupan tu nahan susah. Dulu je pudo saya bisa tak? Bisa. Gila. Dulu lah mengkek padi bersandang sejauh-jauh hangkang dalam sawah orang lebat. Kini lah tiuk pelosok lado jalan lah becak. Lah bau tu. Lah murah kerja kini. Tapi nampak dia tetap lapar. Dulu tubuh awak nampak kerja baru kenyang. Kini ku kendaraan nampak kerja baru lapar. Nak kendaraan nampak kerja kini kan. Mangkuk-angkuk apa aja kini kan. Kan oto dulu orang nampak kerja. Baru orang kenyang dulu lah. Orang jadi mesin. Senang ide deh. Sana hidup je. Ini enggak. Semungkin banyak ya jalan ku semungkin lapar baru ada, semungkin rancak jalan ku semungkin lapar baru ada. Kendaraan mungkin banyak jadi. Ini miskin kok. Kalau orang lain enggak aduh kecil ke jalan dengan gadang tu. Rumah je terangkai enggak dia dah. Beranjak enggak rumah dah. Piti enggak dah. Tentu orang nak piti juga nak pakai kencak ke jalan rancak ni. Apa ni yang dia kata. Pakau ni. Mungkin lo di pakai tadi nama saruk lo kerja jual mama kau murah malai. Nak mungkin dah. Masih bekas lo ke balik orang mama. Nyola lama. Tu masih baru nak kena balik kat mah ya. Kembali nak baru nak doh tu pasal mulu je pakai. Ada itu persen enam tu dulu mah. Anak bulu ko ndak bunuh dua anak kayu tu hanya pakai tu. Ndak doh pemali tu ndak doh. Anak buruk ko pukul rekor dia tagok atu kerja dia lagi. Nak rancak perlu tu.
Aku tiup ke pasar. Labar hari ke pasar mah. Kalau bakal keluar kan ingat awak pagi lah kalau keluar awak ke tengah sawah. Sudah tu lah gosok lu kudu lah barai lu badan awak. Lah baung kudu lah awak. Dulu kudu awak aku bersih pada awak. Kalau dia duduk lu ke pasar, dia pasang lu kudu aku. Orang tak ada naik gede dah. Mah betul apek awak tu tambah sakit kepada awak je. Awak laga ha? Macam mata lah kabu. Pancadi lah kurang. Macam lah mereka angkat. Tidak je lepek sila. Itu tambah susah je dia. Susah je dia tambah susah. Orang itu lah dalam gitu. Wah bukan memaning guang orang tak lo. Pakai cek tadi namanya. Kalau ada orang bahasa pati kawak awak yang kanan tidak aku kecil tadi. Lera sumara suai baca tadi tapi awak rasa kinya dia. Kut sianan kamagi. Kami itu. Itu nanti tampuang dah awak. Kau awak pun tahu malah dicubur dah awak mah tidak terpek. Jadi itu memakai rasa paresu lah lain. Itu awak macam tadi. Kalau pakai rasa paresu macam tadi namanya, lain tenteram je miskin bang. Tapi kalau nak pakai rasa marasui, tidak tenteram lah miskin bang saya orang. Ini saya kira dah. Rasa paresu gula, nama menunjukkan jalan kebaikan tadi. Jadi dua orang tu bekerja tadi kalau ada ni tarasulo dan mah. Kalau mengenal ni bansek dulu. Tak kau mengenal kayu le dulu entahlah mengenal bansek kau nak mencuba. Tentu rasa paresu tu. Tapi kalau orang nak bansek dapatnya kayu, tahu rasa paresu. Saya orang kena yakin dan. Zamannya mencuba baru tak makan. Nak bawa sahu jepiti namanya saya dulu. Tapi kalau nyo dari bawah kate, dapat nyo dia lagi duit, dapat duit narjak. Jadi tahulah nyo orang dan miskin ko tadi nyo memari. Jadi membari nyo balapang lu nyo balapang liku. Jadi sama-sama lapang duit tadi. Tahu. Kalau tidak yakin. Tapi kalau nyo memacik piti banyak selangsung ni, tidak tahu nyo jadi masalah miskin lah. Iyo nak doh rasu ko doh, cayo lah dia. Nah rasu ko tu kecil tadi mencari rasu ko yo dari orang bawah. Tahu pari nyo nak makan, nan lapang. Tapi nyo meningkat, aduh barasaki nyo, kayu nyo bapitih nyo. Nyo mungkin alulus sana hati nyo bapitih ko tadi ko. Tapi nyo bapitih. Tampak lu lah miskin ini. Dia tak kait dulu miskin mah. Pasti patinya. Dia pakailah rasu paresu tadi tu. Nah mungkin nanti yang kanyang dah orang miskin dia dan begitu tadi nama dia lah tahu so. Dia miskin dulu nggak tahu lu dan asal apa pada dulu. Membari dia nyawa banyak sekali. Itu nanti sebab itulah ni dalam tuan. Ini tidak akan kemarugi tu. Kalau tuan Allah itu jalan cerita. Lapang malapang itu kan ada awak saja. Nak untuk awak di dunia aku tu. Untuk berbagi. Jadi kalau awak manu sama kita tadi mah. Awak mengenani diri awak aku dulu lah. Iya lapen lah tiap pak tu jawab satu ya. Janganlah nak awak lah manu kau macam-macam antara su dalam pemikiran awak jadi. Awak memanu ang piti tak ada. Awak akan makan juga. Air kopi ke diputar je. Rokok ke dipati je. Cia magi. Tentu awak terpasu awak juga ke marangkak. Mencari piti banyak seketik Kalau dibayar lo meminta sarakah nak awak lah kadang-kadang. Naklah banyak. Tu malu lu nyo. Terpasu ada maram je di rumah. Kalau aduhnya anak-anak awak ko kabaragi kawak mesti tadi. Itulah nak disuk sebatang dua batang kok tadi. Kok kopi kalau namanya beli. Itulah nak diminum. Nak cayo, kalau nak cayo nanti cubu. Ini kan ketik baru menengadeng gini digalak-galaan dan. Galaan lah sataruh Itu mah nyumpan awak nama itu mah. Galaan lah. Kalau galak lah nanti kalau tibu di gari nanti iyo kecil apa tu ya lah. Ya janganlah bersumpahan nama itu. Ndak bersumpah nama itu doh. Kalau nak percaya nanti nak ketik-ketik ko mah
Iyo kecik apa tu rupa Iyo, jadi Sabuk kecik tadi nama dan madu pernah tu mengecik capak tu dulu dia menangah kecik apa tu. You batu kecik apa dalam bagarah dah. Sebab kecik tadi nama nak kalau di nan tua ko tadi kecik tadi nak indak nak kado piti nan gaya ko pengalaman nan yogi ni. Sebab piti nan yogi nak lodoh tu pengalaman untuk hidup. Bisa ni pakai sampai mati. Kalau piti dia geng kinyo mah, kanyo habis dia sekali tu mah. Lagi piti ko di balanjo sekali habis mah. Sekaruana dia habis Habis itu mah. Jadi kalau iko ko nyo pakai sampai ada ang Mande. Tak nyangkut timbul siko di ceramai no. Nepon Pak. Ketik-ketik ku. Siapa kecek mali awak? Ha? Awak apa kecek Kalau mali? yang ketik-ketik kini ku ditunjukkan kanan elok. Kanan elok tunjukan. Nak mali yang suruh anak ku tu. Orang yang ketek-ketek ini yang ditunjukkan mah HP, warnet. Dia jadi Pak. Karena batu-batu jalur ke dia doai. Jadi jalannya kadang nanti je batu lu. Manuru karena batu lu. Kalau nak batu dia turun nama. Sampai kanan nak indak batu sampai habis itu. Saya lah kena. Mungkin lo lah dia maja pada bang kayu orang tak taluk mati lehnya. Nak mati. Orang dia tajam pada bang kayu orang yo. Lihat ni kini ko indak dia maja pada bang kayu. Kata balik harus dunia gini mah. Isi dunia aku nak balik. Nak bukan dunia aku tu. Tu kanih ni gini. Apa? Kini ko nak dia maja gini kan dia pakai orang ni di juga. Lah tabik manu orang dia mah. Dah fikir panjang dia mah. Kesudahnya nak fikir paling tak makan lah tu. Nak kena makan dak lah dah dah. Terlalu banyak makan lah mati tu. Jadi orang kini ko nan dicecali awak dengar. Orang nang kanyang kini ko nang kelaparan. Orang nang lapar nang indak kanyang tu. Orang nang kanyang kelaparan. Jadi orang ndak kanyang nang kanyang. Itu tak boleh balik Agus. Nah ni tu. Orang nang kanyang nang lapar. Orang nang tak makan nang kanyang. Nak tak balik tu. Tak balik. Kalau zaman kini awak pananga. Kalau solusi dak awak ada orang sekolah gitu. Kasih dua teman indak ada. Tapi awak isu-isu jalan cerita kau awak jalih awak jalan itu. Mana ke yakin, mana ke melukun. Mana batu ke mana ruang kaki awak lengit. Tapi alah lengit awak nak batu kena letak je orang lain. Tersipak je taruh jadi kan awak je nak keluar jadinya. Payah milik batu tu. Yang ampang jalan je batu. Bagi dulu tu. Maka kita akan mempek awak lagi. Berjalan salah payah. Lama rangka. Duduk salah munju, makan salah munyu. Nak payah jalan situ. Antal apa? Jadi dia awak kau nak bisa dibubuik tu kerja tadi tu. Isi alam tu nak menyuruh awak macam itu. Awak nak gilo ni suruh gilo orang. Jadi orang nak menyuruh tu nak bilang gilo. Orang gilo? Nyuruh orang gilo. Orang nak gilo tu ni suruh awak gilo. Awak nak gilo kau tu. Cukup selesai gilo. Jadi dah bahasa Arab gilo semua gilo jadi ni. Nak ada kebaikan jadi gilo. Dia lagi gilo semua gilo. Mada baik lain. Itulah salahnya. Jadi orang nama bagi yang pengarang tu gilo. Jadi awak nak gilo pun suruh gilo. Jadi lah gilo-gilo jadi lain. Awak kan bisa menalisa. Cubalah diru dengar ke elok kecil dan tuan. Analisa je tuan pikiran yang dingin. Kalau lauk mah tulang digigit je lah. Tapi kalau lauk kau murah daging dibuang orang. Maco daging tulang ni makan orang murah ya. Murah kalau murah nak gigit tulang digigit mah nak daging dah. Tinggal mana? Namun sama maco abad dagingnya. Kan tulang makan Ya. Tapi kalau lauk mah tu tulang lepek ni. Tabali ni mah tulang mahal, dibalik je lah.